Ibu ayah, hari ini saya berada di Menara Public Kuala Lumpur dan di tangan saya ada 10 dinar 42.5 gram dan juga 50 gram emas. Dekat sini ada lebih 85 gram emas. Ibu ayah, harga emas hari ini sekitar RM750 1 gram kan? Tapi untuk kiraan zakat emas tahun 2026, harga yang digunakan adalah RM399 saja untuk 1 gram. Maknanya, walaupun emas dah makin mahal, kiraan zakat tak gunakan harga emas semasa yang tinggi tu. Merujuk kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, nisab zakat tahun 2026 adalah RM33,996 bersamaan dengan 85 gram emas. Allah dah susun cantik dah kewajipan zakat ini. Dalam Islam, zakat hanya diwajibkan kepada orang yang sudah ada harta, yang dah kaya. Dan dari pengalaman saya, kita lebih mudah membina kekayaan bila kita fokus kumpul emas simpanan, gulba dan dinar. Kenapa saya cakap macam ni? Kerana saya dan keluarga adalah antara ramai menyimpan emas gulba dinar yang dah layak bayar zakat emas dengan sangat-sangat cepat. Dia rasa macam tak percaya tau. Kita dah cuba bertahun-tahun, akhirnya kami jumpa cara berkesan untuk mula jadi golongan pembayar zakat, iaitu dengan mula kumpul emas. Dan saya sendiri dah lihat, ramai orang yang mula simpan emas dalam masa setahun, 2 tahun saja sudah layak bayar zakat emas. Jadi jom ibu ayah, tahun ni kita all out simpan emas untuk keluarga supaya kita juga akan dapat bayar zakat lebih cepat.